Saat mentari pagi menyapa, wajahmu hadir dalam mimpiku. Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kau yang selalu di hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam orang politik, hanya exchange je tu. Jadi kita ambil hari ni suka sangat pasal 53 tahun. 53 tahun kah? 72 berpisah, 53 tahun. Jadi 53 tahun orang tina hamba baru lahir. Jadi umur dia 53 tahun. Jadi lahir tak macam mana Tuhan dah buat dah kok. Lepas 53 tahun dia mari jumpa. Dia mari sekali. Jadi hamba terima kasih hari ni. Sebenarnya majlis hari ni bukan majlis. Masa hamba masuk hospital baru ni, buat meja operation ni tekuk hamba baru ni kena tembuk. Datuk Badarudin Duta pergi melawat hamba, dia royak gapo, dia kata Tok Yi, apa ni Haji Adani duk tanya demo banyak kali. Lepas tu soal lagi di Kelantan tu, dia kata dia balik hari tu Norizan Mak Ali, tapi kerak kaki dua-dua. Dia kata duk tanya demo. Jadi hamba duk mikir balik. Atas kendak tu kita faham perasaan 1 tahun dulu perpisahan tu nak jumpa. Telefon kawan mak boleh ke mak kumpul puak-puak kita boleh 10, 15 orang tak apa. Kalau tak ada pun 2, 3 orang tak apa. Wan mak kata boleh. Wan mak ni bisa. Mana dia? Jadi mana dia? Kalau boleh abah bangga dengan dia. Pagi ni pergi lapor lagi diri Pak Amur duduk. Telefon hamba hari-hari royak. Orang ni. Alhamdulillah. Kalau boleh kat tepuk tangan lah sikit ke dia. Jadi dia mula mudah pula tak kira orang. Jadi itulah Datuk Badarudin royak. Hamba pun royak. Saya dengan Wan Mak royak kemarin hari Ahad. Hamba kata tak boleh pasal malam 27 malam tu hamba ada program Tiosa Dina. Ramai juga di Kuala Lumpur. Lepas pada Raja Sakti ni kita lalak pergi ke Kuantan. Jadi geng Kuantan lah jumpa malam puak-puak engineer, profesor, gapo malam kemarin. Jadi tu waktu saya balik kemarin, sampai malam, pagi ni rehat mentah. Pukul 3 lah program kita ni. Kayak kawan buat 29 lah. Pasal belah-belah malam ni hamba mari berubat di Terosan. Pondok Terosan, berubat malam ni berubat hamba ni lah stroke. Stroke hamba dah kena 5 tahun. Jadi hamba kena royaklah sikit bari. 5 tahun ni hamba balik daripada Zurich, Switzerland. Hamba dengan orang tina hamba 9 kali pergi balik lah. Tahun 2019. 6 bulan pergi balik. Bulan 7 sampai bulan 12. Pergi balik, bila-bila pergi letak barang. Kata dia tu. Balik tu raya Cina, lepas raya Cina hamba kena. Kena ni kali ketiga. Kali ketiga ni tak tahulah lagu mana, hamba malas dah, tak berubah. Akupuncture dah buat 200 kali lebih dah. Pergi kampus pasir patah. Minggu lepas pergi, lagi di PD, Teluk Kemang. Mari dibacok buat, pergi banyak kali orang pasal kampus pasir. Orang-orang kampus pasir. Nguruk ni 100 kali lebih. Macam-macam. Awak kena tipu Tok Bomo banyak juga. Ada saing buat mari. Tok Bomo ni bagus. Kalau tak ada 300 tak boleh Tok Bomo ni 500. 500. Tok Bomo dia kata jangan duk saya duit kita ambil atu tu. Ambil atu kat dia royak. Ya atu kita tak nampak. Banyak orang juga. Mandi kolam air panas. Banyak kali lagi. Akupuncture 200 kali lebih. Macam-macam dah buat. Jadi, orang daripada Indonesia panggil mari. Kononnya ngurut dengan batu gunung berapi.
Buat-buat tak jadi. Tapi orang Tino jadi dia urut mata. Dulu dia ni pakai spek kalau bawa kereta. Lah ni dia tak pakai spek. Kerana dia terbaik, ambo pula tak baik. Dia adalah Tuhan nak uji kita. Sebelum tu nak rayak ke squad mate ni. Pasal ni ambo sebelum ambo kenal dulu. 3 orang ni sahabat ambo ni adalah pertubuhan warisan Jemba Cawangan Kelantan. Hak tengah ni penasihat. Hak alik kiri tu Datuk Ibrahim ni pengurusi pertubuhan warisan Jembal Cawangan Kelantan. Hak alik kanan ni baju kuning ni ketua adat. Ambo sendirinya sebagai penaung tapi letak jawatan sebentar baru ni. Ambil balik 2027. Tapi demo ni dah rumah Melayu jangan letak ambo kata biarlah rehat. Pasal ambo dengan pertubuhan Bahasa Bersatu tu banyak jawatan. Di Bahasa Bersatu ni jawatan ambo boleh kira lah. Kalau royak pun tak faham juga. Jadi ambo ada diplomatic immunity, kekebalan diplomatik, kekebalan apa ni diplomat macam-macam lah. Ambo baik dengan Hawaii, dengan Presiden Hawaii. Siapa Presiden Hawaii ni, dia latih ambo jadi penasihat dia. Penasihat ekonomi dan keduitan. Dia jawatan kamu sebagai Chancellor. Apabila gitu, dia juga tanya ambo, nak ke tak lesen bank? Ambo tanya, lesen bank ni lagu mana syarat? Dia kata mah ambo di Filipina ada 2,469 metrik tan. Ambo kata hak ada atas nama ambo 230 tan. Jadi nilai dia 22.958 bilion. Dia kata you sandar tu saya beri 4 lesen. Itu ya boleh lesen bank. Bukan kata baik bodek ke apa tak. Ada sandaran. Jadi dalam lesen-lesen bank ambo ni, 4 bank ni investment ada, komersial ada, digital ada, dengan offshore. Jadi hak aktif lah ni, bank ambo ni ada anak buah ambo di Kuala Lumpur jaga bank ni, digital ni ambo mengeluarkan black card. Rasa pun ada dengar cerita black card. Saya dengar tak? Pernah dengar black card? Ni puak-puak mafia lah ni. Buat lari duit, transfer duit tanpa sempadan ni. Jadi ambo keluar black card. Jadi black card ni boleh masuk berapa banyak duit tidak ditanya. Pasal dalam black card ni digital, kripto, pakai USDT. Sebab tu ambo mari hari ni juga, ambo duk fikir Wemak ni ambo akan berusaha dan apa ni Ding Samsudin Tan Liasu pasal saing baik. Masa sekolah hari tu tugas ambo bagi dia untuk jaga geng-geng TI kita tua-tua ni. Hak mana ibu tunggal ke takut ada penyakit kronik, ambo serah ke dia, ambo masuk duit ya. Jadi kalau ada gapo seksa, hospital ke IGN ke penyakit-penyakit kronik orang kena bayar besar, kena minta dengan dia, ambo masuk duit ke dia. Ambo hari ni ambo akan buat dia dengan Wemak dulu. Cuma hak jembanya apa dia Wemak dia mari sebab dalam black card ambo keluar 228 black card ni, masalah pak kekosongan kena ganti. So black card kena curi kanak. So dua black card hilang. Hak Singapura tu hilang. Dengan accountant ambo hilang kena ganti balik. So tu dibekukan. Jadi hak beku tu ambil tuan mak. Pasal cadangan awal dulu antara dua. Jadi dia tu ambo beri tuan mak lah, dia mari bentar lagi. Ambo buat black card. Lepas ni akan banyak lagi. Jadi black card ni ambo akan masuk peringkat awal ni, kalau tak ada black card lagi, ambo masuk $5 juta. Kalau dah ada black card, ambo masuk 10 juta. Mana 10 juta ni lebih kurang 44.4 juta lah belanja. Katalah tak sedap nak panggil Samsudin, kita panggil Tan Liasu jugalah. Gosai kan rapat. Jadi dia disesok, dia akan buat jawatan kuasa dia. Dia akan pilih seorang dua hak tin, tak ada cara muka lain.
Kita fikir ke arah kebajikan. Kita tua-tua belakang dah. Bila nak pergi kita tak wallahu alam. Jadi hak mana ada gapo saing-saing hak tak jumpa. Katalah hak tak mari hari ni pun. Macam Norizan tu contohnya. Mungkin kita boleh beli kaki palsu contoh. Bukan nak beli ke dia nak galak dia nak perli dia tak. Mana kaki palsu ke kita boleh bantu. Pas kita buat insurans ke sesak. Pasal duit yang dia ada ni, macam kalau dah dapat black card, baru ada 10 juta dolar. Tapi sementara dapat black card ni ada 5 juta dolar. Cuma hak nak jaga jembar ni, Tuan Mak akan jaga jembar. Pasal untuk pintu gerbang dengan galeri. Apa galeri kah? Ada buat apa? Kita nak buat apa? Galeri? Galeri lah. Okey. Kita buat bajet dah. Jadi hamba mungkin ada kawan-kawan wanita ni nak tanya. Nego gapo? Hamba nak oyak payah. Hamba nego hamba sipir hamba 2 kali 2 18. Hak duk ngaji universiti seluruh dunia ni 2 kali 24. Jadi nak mikir hal tu tak ada dah. Jadi hamba klik hari ni bukan gapo. Pasal jangkanya 1 bulan Oktober hari Rabu ni ada sesuatu. Sebab tu hamba klik ni, hamba kena mari jumpa sain-sain nak wilpah hak spiritualnya, dah wilpah hak hari Rabu. Jadi hamba kena klik jumpa mata, tanya khabar dah cukup dah bagi Allah SWT. Maknanya kita panggil silaturahim, jejak kasih, paut dan kasih. Selain pada tu hamba klik ni, dalam cadangannya kalau Wemak boleh cari geng-geng kita dulu best kita 70 sampai 72 ada ke 100 orang. Kok ada lagi? Ada ke tak? Ada kok. Kalau Wemak boleh cari 70-80 orang, kita buat dinner sebelum kita nak buat majlis kita. Pasal cadangan apa nak buat kanibal. Kanibal Raja Sakti. Pautan kasih. Nak buat di sekolah tu lah. Kita akan bincang, Wemak akan bincang cikgu besar ke, kita sewa tapak sekolah ataupun di luar tu ke. Kita buat kanibal untuk gapo orang-orang kita hak ada kepandaian. Mungkin dah tak jumpa 53 tahun. Macam Zik contohnya. Haji Razif ni dia kelulu. Mungkin kita buat kelulu. Mungkin kita rasa masa kalau nak jangka nak buat bulan 12 ni. 12 hari bulan 12. Hari jadi hamba. Jadi kita buat kelulu tu kita pakai molek. Yalah kalau Donald Trump boleh mari beli. Vladimir Putin boleh mari beli. Okey dah tu. Jadi kita buat biar international mendunia kan. Macam hamba sendiri nak royak mendunia jadi kita nego hamba. Hambanya buat duit ASEAN sendiri. 7 negara ASEAN akan pakai duit hamba panggil Arial. ASEAN Rial. Design gapo siap berlaku. Duk proses cetak lah ni. Jadi Arial ni nilai besar lah. Pasal dia backup by gold. Jadi Alhamdulillah nampak perjalanan hamba sendiri pun. Orang duk mari di rumah. Hak buat macam-macam. Nampak Alhamdulillah lah. Walaupun hamba duduk gini 5 tahun atas kursi roda. Tapi orang jadi tak tahu macam mana orang saya lagi. Mari jumpa hari-hari. Lah ni mudah dah tu. Dulu orang nak mari berapa orang. Hamba siap kuih. Saya tu apa tu kan beli kuih dia di keramat tu. Akak, beko, wahulu. Dengan kuih Kelantan lah. Lah ni orang nak mari musyarak. Kalau musyarak hamba bawa potluck. Hak ni bawa gani, hak ni bawa gani. Je rupa je. Makin jadi tak berhabisan adalah pakai bawa banyak. Jadi Alhamdulillah. Rumah hamba tu welcome lah. Datuk Hei dengan ayah nak Pak Ku Hamzah pun dia sapa di hari tu. Dia jamu nasi arak tapi orang Tina. Orang Tina ni MC kita ni. Orang Tina Pak Ku Hamzah. Dia ni kalau hamba mari mana-mana majlis di Kelantan, dialah MC hamba. Apa majlis asa hamba ada, dialah hamba panggil. Dengan dua ni dengan hak ni hak duduk ambil gambar ni. Gambar kita ni kat YouTube masuk ni. Kita masuk YouTube, dunia akan tengok kita jumpa geng-geng kita hari ni. Sebab tu hamba panggil buat kita nak buat persatuan. Nak panggil persatuan sekolah menengah rendah
Raja Sakti ataupun kedai lalat kita tak tubuh lagi. Kita sementara ni kita panggil tim Raja Sakti 1972. Itu je dulu. Kita buat dinner ni di hotel Bosra Molek Raja Umar. Patut Raja Umar mari, dia ada IJN hari dia periksa IJN dia tak boleh mari. Jadi dia minta maaf, ajaknya program kita pergi dinner di hotel dia. Dia ambil, dia take over coffee house hotel ke apa Ji? Hall Malaya. Kita pergi dinner pak dia, kita buat program. Oh, Malaya. Tak apalah. Kita buat kat dia, lepas tu kita buat, kita akan umum untuk kita buat karnibal kita. Karnibal ni katalah macam Rokiah tadi. Mana anak tadi? Siapa bawa anak tadi? Mungkin anak dia ada kepakaran. Anak umur berapa dah? 20? 30, okey, tu start nak match tu. Maknanya kita akan develop. Kalau nak, lepas tu kalau dapat okey, join Pak Cik. Panggil Pak Cik lah. Pak Cik lah saya deh. Jadi join, kita ajar lagu mana nego 2 kali 2 18. Dunia tak ada. Lah ni kita dah tengah cipta soal lagi. Kalkulator ni kira-kira 30 bilion butir kosong. Dalam telefon. Lah ni kalau pergi sebelah tekan, sebelah ke 10. Dia tu BI kan error. Kita boleh pergi 30 nama sada Pak kalkulator. Jadi itulah. Jadi kalau orang tanya, nego gapo 2 kali 2 18, amo tak payah royak jauh. Amo royak je hak dunia hari ni trilion saja ada. Amo ada 27 level lagi atas. Siapa hak paling besar di muka bumi duit ni, dia panggil Yota Lilian. Yota Lilian ni 30 bilion butir kosong. Hak duduk dengan amo ada di rumah hak 330,000 butir kosong ada belaka. Jadi semua ni barang hamba ni itulah nego hamba. Dia panggil numismatic business, numismatic asset dan heritage asset. Ni orang-orang muda ni mungkin tahulah. Jadi hamba rasa nama hamba pun rapat kat dulu dengan Samsiah ni. Dia rojak hamba masa kerja naik kaya. Hak kita pergi periksa di Merbau. 3 orang dipilih daripada sekolah sering. Pergi ke Merbau. Periksa tapi tak apalah. Kalau pas, hamba pun jadi duduk di University Lecture tak bijak lah sekolah ni. Itu 2 kali 2 18. Kalau 2 kali 2 4 kak, ngaji kak. So jadi engineer jelah macam tan tu. Berhenti duduk je kat Allah ni tak ada gapo makan peceh lah. Tak tahulah kalau dia nego kita wallahu alam lah. Hamba ni tak berhenti. Hamba tak boleh berhenti dah, hamba tak boleh break dah. Tu cerita hamba lah secara asas lah. Buku-buku hamba ada, tengok YouTube hamba pun ada. Ada juga orang buruk pun. Kita biasalah. PM kita per hari-hari orang kata tak kena suruh turun lah berapa dia. Suruh turun PM tapi nak ganti tak royak siapa dia. Kita nak pilih mana tahu. Hak agak comel dah suruh turun. Hak nak ganti tu tak tahu. Takut tak comel pada dia. Kau comel pada dia. Kau wallahu alam lah. Ni gagal sehari 2 ni benda bahaya. Duk tekan PM supaya jangan panggil Donald Trump mari. Kerana Donald Trump dengan Israel betul dalam segi hukumnya begitu. Tapi kita kena tengok negeri kita kecil. Donald Trump ni kalau buat gitu maruah dia jadi orang-orang, masalah rakyat akan susah. Hak jo kecek pun umur 100 lebih dah. Jadi benda-benda gini ni menyusahkan. Kita jangan pasal ting hamba tak ada orang politik ya. Hamba tak ada langsung apa. Join politik hamba tak terima. Pasal politik bagi hamba orang hipokrit. Pasal politik ni direka oleh elit global. Dia nak pilih pemimpin, dia buat nama sistem demokrasi. Kalau dulu zaman raja-raja dulu, dia panggil sistem monarki. Dia buat ni, dia nak mengetah dunia ni, dia buat sistem nama dia demokrasi. Dia buat nama.
Jadi demokrasi ni pilihan raya dia buat. Pala ni tu dah tengok berapa 250 tahun. Rothschild dah mati. Orang tak berapa, kita tanya orang-orang muda. Orang muda pun tak berapa dah kecek politik. Tak usah dah pasal semua hak naik jadi ni. Maknanya inilah penipuan oleh elit global. Dia susun dalam dunia ni. Jadi kita tak usah lah kita kena ingat bangsa kita ni, bangsa Asia, bangsa Melayu ni, bangsa awal yang amat-amat bijak. Tamadun awal. Itulah nak royak. Bukan nak jadi lecturer apa, tidak. Tapi nak royak ilmu hak amat ada lah. Amba sepanjang kita tak jumpa ni, daripada tahun 2012, sampai ke tapi amba kena seteruk pun, amba pergi Korea, pergi Filipina, pergi Thailand. 48 negara networking amba, hak ada working amba. Learn ni. Jadi ni amba tekan lagi amba buat company ni 209 campur dengan semua amba buat ni 3,436 company. Nama-nama negara amba buat company. Jadi negara-negara hebat amba nama company. Amerika ada company, Rusia, China, gapo BRICS semua amba buat. Amba ada cara ilmu CP amba lah. Jadi itulah amba nak royak jadi kecek panjang dah hari ni. Pasal Zik dia nak dengar sangat, pasal lama tak jumpa. Dia tanya, "Wei Mak, Datuk Sari buat gapo?" Nak belajar ni nak buat. Tadi royak dah black card. Patut lain secara umum lah. Kalau royak semua, malam ni tak boleh tidur lah. Dia tak boleh turun lalu. Apa dah? Ya. Dah kejut lah ni. Pasal nampak jalan tu macam 3 selendar. Takut kena stroke. Oh, 2 tahun dah. Lepas tu baik tu lagu mana? Kita Pahani kita buat. Okey. Pasal Pahani nak royak abang mau stroke kena buat lah. Jadi gini. Amanya nak sambung tadi sikit je lagi ni. 3 orang sahabat Amor ni, dia besok apabila karnival kita ni buat, karnival pautan kasih, dia ni akan duduk dalam jawatan kuasa. Menasihat kita ke, pasal rasa Datuk Hei ni presiden sekolah kenal tak? Sekolah Kota Jemaah. Lah ni sekolah ke apa? Kota Jemaah. Lah ni tak ada apa ni Raja Sakti apa tak ada. Oh, Raja Jemaah. Okey. Ni Wemak kena ambil nombor telefon Datuk Hei ni. Boleh jadi kita nak buat besok untuk karnival kita, dia akan keruh rakyat-rakyat lain tu ramai boleh pergilah. Jadi nak itulah, kalau lepas ni kita makan dulu. Lepas makan, sambil makan, nak tanya soalan, kena tanya. Kalau tak faham, Samsia, Rukia, Zaridah, tanya soalan. Jangan anggap soalan ni, aku nak tanya takut bodoh, jangan anggap. Kita dah umur 68 kena ingat. Kau ada 70 ni tak ada kan? 68 dulunya. Jadi kita sama buat kita ni, kita tim. Kena bangga, saya daripada sekolah kedalalan dunia tu boleh mengenali saya. Dalam biodata tu kita buat. Minum air dulu. Gapa? Okeylah, sementara ni amba bagi peluang kalau kecek nak makan nak minum tak teramuk juga. Jadi amba bagi peluang kita makan dengan minum dulu. Inilah nak royak orang Tino hamba lagu ni lah. Kalau pergi luar negara, dia lah doktor, dia lah misi, dia lah tukar gapo ni. Dia gimana? Tak usah bebas kan dia lagu ni. Dia ni mu'alaf. Rukiah. Dia ni mu'alaf orang Tino hamba. Cina Kuala Lumpur, tapi kecek Kelantan, mahir pada orang Kelantan, hak agah lah.
Hak tak kena awak petang lah. Dia okey lah. Okey, kita jemput makan dulu. Jemput makan dulu. Wei mak ada. Oh, wei mak ada sini. Awak tak ada makan? Awak tu awak. Jangan tak apa. Kita pernah ketawa, kita pernah menangis, bersama jalani hari, tak pernah merasa letih. Walau jarak memisahkan, waktu terus berlalu, namun kenangan kita tetap utuh di dalam sanubari. Kita pernah ketemu. Raja satu ni balik mentah masuk dibentuk lah. Balik jadi raja satu ni tahun pertama. Pertama dibentuk. Rasa letih, walau jarak memisahkan, waktu terus berlalu, namun kenangan kita tetap utuh di dalam sanubari. Sahabat selamanya, kita takkan terpisah. Walau badai menghadang, kita tetap melangkah. Dalam suka dan duka, kau selalu di sampingku. Persahabatan ini kekal selamanya. Langkah kita berbeza, tujuan tak selalu sama, namun hati kita satu, ikatan tak terurai. Ketika dunia gelap, kau menjadi pelitaku. Bersama hadapi semua, kita takkan pernah ragu. Sahabat selamanya, kita takkan terpisah. Walau badai menghadang, kita tetap melangkah.